Assalamualaikum, salam sejahtera. Captain Rais, Certified Hyrox Coach. Kegemaran ramai. Dah confirm Hyrox akan masuk Malaysia tahun ni pada Disember nanti. Tapi ni masalah orang Malaysia. Akan ada je orang yang nak toksik, orang yang nak hati busuk, nak keluarkan statement macam-macam. Aku cerita sikit dekat korang. Hyrox berasal daripada negara Jerman pada tahun 2017 yang diasaskan oleh Christian Trotsky. Apa benda tak nama dia? Aku daripada dulu aku tak dapat sebut nama dia dengan betul. Seorang lagi founder dia bernama Moritz lebih kurang macam tu lah. Dia seorang Olympian. Niat diorang buat sukan Hyrox ni adalah nak mengadakan event yang semua orang boleh join. Sebab dia hanyalah sukan yang menggabungkan pergerakan berlari dan juga functional fitness seperti pergerakan menolak, menarik, lunge, squat, melompat dan sebagainya lah. Hyrox ni first masuk dekat Asia pada tahun 2022 dekat Hong Kong. And then dekat Asia Tenggara first dia masuk adalah pada tahun 2023. Pada 2023 dan awal 2024 masa second time Singapore host sukan Hyrox ni, aku rasa daripada Malaysia pun yang join dalam 10 orang macam tu je. Masa Hyrox ni nak dibuat pada kali ketiga dekat Singapore pada bulan 9 2024, aku bersama-sama dengan Coach Hanif, bersama-sama dengan Sadam Pitli dan Coach Hadi, kami form satu tim seramai 20 orang, cari bajet sendiri, training sendiri-sendiri dengan tanpa ilmu yang betul, dan kamilah di antara orang Malaysia yang pioneer, yang awal-awal yang form tim yang proper untuk join Hyrox punya race. Time tu tak viral lagi. Pada bulan 11 tahun 2024 diadakan Hyrox Asian Championship dekat Hong Kong. Kami yang 20 orang tadi ni cari bajet dan sebagainya, ramai-ramai fly pergi Hong Kong mewakili Malaysia untuk Hyrox Asian Championship, dan dekat situlah start Hyrox ni viral dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab aku rasa Hyrox ni satu sukan yang sangat best kalau masuk dekat Malaysia. Jadi apa yang aku buat? Aku bertanding dalam kategori single dan kategori relay pada masa itu dengan memakai busana tradisional Malaysia, pakaian silat. Bukan setakat viral dekat Malaysia, malah viral di seluruh dunia yang meminati sukan Hyrox. Siapa pula mamat gila ni yang bertanding sukan Hyrox dengan pakai baju Melayu yang panas, yang memang genyah. Sampai masuklah stesen-stesen radio, stesen-stesen TV, page-page, media-media, semua nak interview aku, nak interview Coach Hanif Floyd dan sebagainya berkenaan dengan sukan Hyrox. Semua orang tanya, apa benda ni sukan Hyrox ni? Macam mana orang Malaysia boleh masuk ni? Dan Alhamdulillah, aku dan tim aku berjaya menarik perhatian founder Hyrox sendiri dan dapat juga menarik perhatian Hyrox Asia punya Managing Director. You're the one. Yes. Alright. Yeah. Dari situ juga Alhamdulillah aku dapat form satu Hyrox Community Malaysia yang terbesar di Malaysia. Kita buat kelas, kita buat group training, dan makin lama makin ramailah yang meminati sukan Hyrox ni, termasuk dari kalangan selebriti sendiri macam Ikmal Amri, Hakimi Nordin, macam Dr. C, termasuklah juga cip kita Khairi Jamaluddin. Dan di kalangan kami juga tahu sebenarnya memang Hyrox ni akan masuk Malaysia, tapi banyak kali tertangguh adalah benda-benda yang mengganggu proses nak masuk tu. Dan Alhamdulillah hari tu aku sendiri pun dijemput oleh AirAsia dan Hyrox untuk media launch collaboration Hyrox dan AirAsia sebagai regional partner, dan Managing Director of Hyrox Asia sendiri mengumumkan Hyrox akan masuk Malaysia pada tahun ini di Kuala Lumpur. Aku memanjatkan kesyukuran, Alhamdulillah akhirnya usaha kami, aku dan tim aku berjaya membawa masuk Hyrox ni masuk ke Malaysia. Sebab apa? Hyrox ni sebagaimana yang kita tahu, benda jadi dekat overseas. Jadi bila kau nak join, kau kena keluarkan duit untuk tiket flight, untuk hotel. Jadi siapa-siapa yang tidak berkemampuan tu memang susahlah nak join Hyrox ni. Jadi bila Hyrox ni masuk Malaysia, adalah peluang untuk korang nak cuba sendiri tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Tapi yang aku sedihnya, bila Hyrox ni dah masuk Malaysia, ada je orang-orang yang toksik, tak puas hati. Ada segelintir lah geng-geng gym ke, geng-geng runner ke, geng-geng functional fitness ke, geng-geng crossfit ke. Oh, kau nak condemn itu, kau nak condemn ini, Hyrox ni tak hebat, marathon lagi hebat. Ada pula yang condemn Hyrox coach ni, oh kalau kau tak boleh buat Hyrox ni 1 jam,
jangan claim kau ni coach Hyrox. Yang cakap tu pula engkau yes boleh running maybe 10 km dalam masa 50 minit. Itu tak bermakna bila dalam sukan Hyrox kau boleh juga buat bawah 1 jam. Sebab apa? Pernah je ada seorang maratoner yang berasal daripada Europe, dia join Hyrox dekat Europe, dia lari standard pace 4, pace 3, tapi bila dia bertanding dekat Hyrox, ni Mat, kaki goyang Mat. Sebab bila engkau berlari je. Tapi Hyrox dia berlari dan kau kena buat pergerakan fungsional ditambah pula dengan berat-berat yang tertentu. Jadi fizikal kau, otot kau akan digunakan dalam keadaan tekanan yang berbeza. Aku di antara orang Malaysia yang paling berpengalaman dalam sukan Hyrox. Sebab apa? Aku dah buat hampir 20 race Hyrox di seluruh dunia. Semua kategori pun aku dah join, termasuklah single, single pro, double, double pro, mix double, relay, mix relay. Dan aku juga di antara yang terawal menjadi certified Hyrox coach dekat Malaysia since tahun 2024. Bila aku tengok Hyrox ni dekat tempat lain, dekat Europe ke, dekat UK ke, US ke, even dekat Hong Kong, dekat Jepun, dekat Korea, tak ada pun lah orang nak toksik ke, nak hati busuk ni ke. Yang hati-hati busuk, yang konon-konon terpaling atlet sekali kan. Orang tu nak buat Hyrox, dia tak pakai kaki kau. Peluh yang keluar tu bukan peluh engkau. Dia masuk Hyrox pun dia tak pakai duit engkau. Jadi apa sebab yang kau setan sangat engkau nak sakit hati dengan apa yang dorang ni nak join Hyrox? Kalau kau terpaling fitness, kau terpaling atlet, sepatutnya engkau gembira. Sebab Malaysia ni macam Dr. C cakap, always tak nombor 1, nombor 2 kadar obesity. Jadi mungkin dorang boleh jadikan sukan Hyrox ni sebagai alasan untuk dorang nak mula bersenam. At least berlari ke, membuat functional training, bermain-main dengan weight dan sebagainya. Instead daripada kau hentam, engkau kecam, engkau nak cabur itu, cabur ini, engkau nak jadi toksik dan sebagainya, kau boleh je nak support dorang. Bagus, okey, ni dan sebagainya. Mungkin kau pun nak try juga Hyrox. Tapi biasanya orang yang toksik-toksik ni, dia dalam level sukan yang dia buat sekarang pun tak adalah level-level champion, level-level naik podium pun. Kadang-kadang biasa-biasa je. Sebab orang-orang yang champion ni, mindset dia sangat lain. Dia meraihkan kepelbagaian. Contohnya macam CrossFit champion pun, yang dah 3 kali champion, dia sendiri pun dah pergi cuba sukan Hyrox dan dia sangat suka, dan dia pun sendiri rasa sukan Hyrox ni adalah sukan yang mencabar, dan dia pun ajak ramai-ramai crossfitter yang lain cuba sukan Hyrox ni sebagai sesuatu yang berbeza. Janganlah sia-siakan penat kami, usaha kami dengan izin Allah yang dah membawa Hyrox ni masuk ke Malaysia. Kita raikan. Kalau kau nak pergi laju, engkau laju. Kalau kau setakat masuk, setakat nak cuba sebagai experience, pengalaman, silakan. Kalau kau perlahan, kau perlahan. Kalau kau injured and then kau teruskan, kau teruskan. Kalau kau masuk sekalipun tiba-tiba kau DNF ke, tak apa, at least engkau dah mencuba. Jadi kepada yang toksik-toksik ni, sudah-sudahlah. Kalau kau tak nak buat, it's okay. Tak perlu nak jadi toksik. Jangan sampai nanti aku talkinkan kau. So, kepada sesiapa yang ada target nak masuk Hyrox dekat Malaysia nanti, kalau sesiapa yang zero, tak tahu teknik, skill, macam mana nak menghadapi Hyrox dan sebagainya, boleh je approach. Sekarang ni dah banyak dah gym-gym yang dah affiliate dengan Hyrox, dan ramai juga coach-coach yang dah jadi certified Hyrox coach. Macam aku sendiri adalah certified Hyrox coach. Aku pun buat kelas juga. Kita ada buat one-to-one coaching dan juga group class. Jadi boleh DM untuk korang nak belajar. At least kau tahu teknik yang betul, supaya masa race nanti kau tak kecundang dan kau tak injured. Biarlah engkau lambat sekalipun, tapi engkau berjaya dengan perasaan yang happy sebab kau tak injured. Jumpa nanti dekat Hyrox Kuala Lumpur, Malaysia 2026. See ya.